Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi dalam channel saya Via Aira. Oke guys, ya Allah, apa kabar hari ini? Sehat tak? Saya doakan semoga doa sehat. Oke, dimudahkan segala urusan, mana yang sakit tuh cepat-cepat sembuh. Alright. Oke, sekarang nih saya tengah parut ubi kayu. Ini ubi kayu yang hari itu saya beli agak banyak sikit lah. Yang sebelum tuh kita orang kukus dia. So yang ni ada bakil lagi 2 batang tadi. So saya kopek lah dia, takut nanti kalau biar lama dia akan rosak kan. So kita parut dia sebab saya nak goreng dia nanti. Okay guys, stay tune. Oke, ini nak selesai dah. Oke guys, tinggal sikit lagi nak selesai dah nih. Ada 3 ketul lagi dekat sini nih. Nah, nampak tak? So kita nak buat kue, kita goreng je lah. Pernah tak makan goreng ubi? Diparut-parut, lepas tu tak banyak lah dia punya ni, kita letak gula, letak garam sikit, lepas tu kita kepal dia atau membentukkan dia, dan kita goreng. Itu saja. Dipakai ubi hari itu nih. Hari itu saya buat breakfast ubi rebus, bukan, ubi kukus. So baki dia masih ada 2 biji tadi, saya kopek lah dia, buang kulit dia apa semua, dan parut dia. Saya lama tak makan ubi goreng nih, kue ubi gini. Dulu masa kecil-kecil dulu selalu lah makan, sebab tu je lah yang ada kat kampung kan. Kita ambil ubi ni macam-macam lah kita buat. Ada yang buat kue ubi, dalam ubi tu ada yang buat kerepek, ada yang kita bakar, ada yang kita rebus, ada yang kita buat bubur. Nah, macam tu lah. Tak ubi dia punya daun kita buat sayur, macam tu lah hidup kat kampung. Tapi kadang-kadang kita rindu juga tahu momen-momen tu sebenarnya. Macam mana pun kita dekat bandar, memang akan ada masa kita akan cari makanan yang dulu-dulu kita pernah makan masa kecil-kecil dulu tuh. Dah tekak tuh, memang tekak orang kampung kan. Dipergilah kat mana pun, makanan kampung juga yang kita cari. So ni yang last, boleh lah nak kata banyak tak banyak, sikit pun tak juga. Okay, hari itu saya cari itu ubi nih, 1 hari pergi cari, memang tak jumpa. Tempat yang biasa kita beli tu dia orang tak jual. Makcik tu pergi pula lagi 1 tempat pun sama, tak ada. Lama, keesokan hari itu pergi lagi cari, barulah jumpa. Nasib baiklah dah. Oke, selesai. Habis dah. Dapatlah banyak nih. Oke, ubi parut nih. Oke guys, untuk seterusnya nanti saya continue, right? Hello guys, so sekarang nih masa untuk kita goreng kita punya ubi nih.
Oke, kita coba masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi satu. Api kita slow aja guys, jangan terlalu kuat sangat. Lama saya tak makan kue ubi. Bismillah. Macam ni lah dia guys, kejadian dia. Dulu saya lama tak, masa kecil-kecil je makannya. Masa kecil selalulah buat mak yang buatkan. Ni sekarang ni kita lah buat. Ni yang kita kepal. Bila dia dah macam ni, dia tak akan berderai tau. Dia bulat-bulat je. Ikutlah korang nak buat dia bentuk macam mana. Nak cetak dia pun boleh, nak buat bulat macam ni pun boleh. Kita biarkan dia ke perang-perangan, baru kita angkat dia guys, Sikit lagi. Yang satu ni dah, saya angkat dia dulu. Dekat luar dia crunchy, dalam dia juicy. Dia akan lembab lah. Okay. Kita terbalikkan supaya dia sekata. Ni dia guys. Cantik kan? Kue ubi banyak tuh. Ini kita boleh angkat.
Oke, kita slowkan api, kita angkat dia dulu guys. Tuh, cantik tak? Kue ubi. Ini banyak lagi nih saya nak goreng nih. Tapi saya tak buat semua kot sebab dia banyak kan.